Dabus ialah sejenis seni persembahan tradisional Melayu yang tidak begitu dikenali umum tetapi masih dipraktikkan di negeri Perak, Melaka dan Selangor. Perkataan dabus berasal dari bahasa Arab yang bermaksud paku cokmar besi. Besar kemungkinan pengertian inilah yang menjadi asas mengapa seni persembahan ini dinamakan dabus, kerana pada kebiasaannya para pemainnya menari sambil memegang sejenis alat besi berpaku tajam yang dinamakan buah dabus. Seni persembahan ini dilakukan oleh segolongan umat Islam dari aliran Sunni dan Syiah dan boleh ditemui di Iraq dan Iran. Di Iraq dan Iran, kesenian seperti ini dikenali sebagai darwish. Di Mauritius, dabus dikenali sebagai gun dan kebiasaannya dipersembahkan pada bulan Muharram oleh golongan pengikut Syiah bagi memperingati peristiwa peperangan Karbala. Persembahan seperti dabus juga terdapat di India dan Afrika Selatan. Di India, ia dilakukan pada 10 Muharram dan persembahan ini dikenali sebagai taziah. سلطان العارفين والعاشقين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي سيد الوجود الروح الله أنا المريد يا رب العالمين. Terdapat golongan tertentu yang mempercayai dabus mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur keagamaan. Namun, terdapat juga golongan yang mempunyai pandangan yang berbeza.
Kini, pada umumnya, permainan dabus tidak lagi mencerminkan satu persembahan bagi mengingati peristiwa sejarah Islam, tetapi lebih memperlihatkan satu persembahan kebudayaan yang biasa diadakan ketika menyambut sesuatu perayaan sempena bulan tertentu pada tahun hijrah. Di Malaysia, dabus kini dipersembahkan semasa majlis perkahwinan, memotong jambul bayi yang baru lahir dan juga semasa berkhatan. Selangor ni sudah jadi turun-temurun daripada datuk nenek dia dulu. Berasalnya bermulanya tarian ini di Kuala Selangor. Kemudian tu melaratlah daerah-daerah daerah Kolangat ni semua teruslah dari Ulu Langat, Kuala Langat, Kuala Selangor, Ulu Selangor. Pendek dalam negeri Selangor memangnya tarian dabus ni sudah bermula saya rasa bukannya ratus tahun sudah mulanya. Menurut Haji Musa, salah seorang ketua kumpulan permainan dabus yang masih aktif di Selangor, dabus berasal dari Asia Barat. Selepas itu, dikembangkan pula ke India. Sulawesi, Sumatera dan Tanah Melayu. Besar kemungkinan unsur-unsur kebudayaan India, Arab, Parsi, Bugis dan kebudayaan tempatan turut mempengaruhi dan dicampur adukkan pada permainan dabus. Menurut Haji Musa lagi, dabus telah diperkenalkan di Selangor oleh seorang putera Bugis bernama Daeng Celak dan seterusnya dikembangkan pula oleh Sultan Selangor, Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Pada zaman pemerintahan baginda, dabus begitu terkenal dan sering dipersembahkan di istana. Haji Musa mempelajari seni persembahan dabus dari datuknya. Beliau mempercayai pada asalnya permainan dabus ialah untuk memperingati peristiwa Perang Karbala yang mengakibatkan dua orang cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Hasan dan Saidina Husin terkorban. Mengajar sampai tak betul gaya melangkah tu
aturan cara melangkah tu tak betul, kaki tu diketuknya. Biar sampai pendeknya ini salah, buat macam ni. Permainan dabun yang selalu yang pendeknya orang kampung menganggap permainan ini jadi permainan pendeknya macam bila ada nikah kahwin, ada penemuan tu cara khatam Quran, cara berkhatan memanglah adalah dimainkan cara dabun ni. Dia kata permainan itu kalau tak dimainkan, pendeknya sudah tak ada makna lah. Katanya apa juga kita kenduri besar-besar pun tak ada pendeknya, tak ada apalah, tak ada makna lah. Kalau tidak adanya tarian dabus berdah ni, kata dia nak diruang tak diruang sudah menjadi simbol gading gitu. Nak buang tak boleh buang sudah menjadi darah daging. Permainan ini sudah menjadi darah daging kata dia. Sudah pendeknya dah. Setiap ada juga orang nikah kahwin mestilah ada ini. Pada setiap persembahan dabus yang terdapat di Selangor, ia dimulakan dengan bacaan doa dan disusuli pula dengan bacaan ayat-ayat dari kitab berzanji. Pada pertengahan bacaan ayat-ayat tersebut, para penari akan tampil ke atas pentas dan mengambil buah dabus seorang sepasang dan menari mengikut rentak irama. Kebiasaannya terdapat 3 atau 4 orang penari berpakaian baju Melayu. Kebiasaannya, seni persembahan ini mengambil masa selama 7 atau 8 minit untuk satu detail. Dan sesuatu persembahan yang lengkap mengandungi 3 detail yang memakan masa kira-kira 30 minit. Sebagai seni persembahan, permainan dabus mempunyai bacaan ayat-ayat yang dipetik dari kitab berzanji bagi mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجره متيم ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم شوق المحب إلى محمد أبناه ثم به تهيما في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم ميلاد سيدنا محمد القرى بلد معظم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلما أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدمة
اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعما أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرما. Alat-alat muzik yang digunakan ialah 4 atau 5 buah rebana. Sebuah gong, dan 3 pasang buah dabus atau mengikut jumlah penari. Itulah baru dia punya khalifah tu membaca, berdoa, dan apa namanya tu, dan dia membuka selawat. Kendaknya dia buat selawat tu selama sebanyak 3 kali berturut-turut, dan merayu-rayu minta kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi mamanya bunyi selawat tu, merayu-rayu tu, macam dia kata Allahumma salli ala, kata pula yang kawan-kawan yang mengikut sama tadi tu, li ala Muhammad, ya kata yang lain pula betul-betul merayu-rayulah. Sampai 3 kali dah habis selawat tu, minta dia menghadirkan Syekh Abdul Qadir Jalani tu. Agaknya sudah sampailah cukup 3 kali tu, mungkin Syekh tu dah sampai. Jadi bila orang tu dah mula buka aja tarian dabus tu, apa nama dia, orang tu tidak lengah-lengah lagi. Bila capek aja buat dabus tu, dia pun cara buat dia sembah lebih kurang aja. Dia pun sudah menyatakan tangan sajalah, tangan je lah menikam, jadi kanan menikam. Itu dia apa nama yang tu, seruan selawat tu tadi kepada Syekh Abdul Qadir Jalani tu, dengan cara apa nama itu, dengan cara pantaslah datangnya Syekh tu. Dan orang tu menikam tu tak ada yang macam sakit ke apa ke rasanya, tak ada. Apa sih, bila sudah nikam tu, itu khalifah tu bawa pada khalifah tu cabut aja, dia tepuk aja, berhentilah. Dan ada juga yang ditepuk tu dia tak mau berhenti tu, itulah jadi pendeknya dah jadi kesukaan, jadi apalah, dia orang tu pendeknya kata kita keluarkan darah tu dengan disengaja tu, dalam hukum kita tu hukumnya haram. Tapi masa itu pendeknya haram pun, pendek yang dilalukannya juga berlakulah. Masa zaman yang 100 tahun dulu, pendeknya dia orang kira asalkan buat tu, dia tak kira haram halal ke, dia buat je. Menurut Haji Musa, permainan dabus begitu mengasyikkan
dan boleh menjadikan para pemainnya tidak sedarkan diri. Apabila keadaan ini berlaku, buah dabus yang mereka pegang boleh membahayakan diri mereka. Kadangkala, keadaan tidak sedarkan diri ini boleh berlarutan hingga beberapa hari. Memulihkan pemain, ketua kumpulan akan menggunakan kaedah pemulihan yang ditetapkan dan membaca ayat-ayat tertentu. Sebelum sesuatu persembahan dabus itu dimulakan, beberapa peraturan dan kelengkapan perlu disediakan seperti semangkuk air, daun sirih, limau nipis, kemenyan, dan 5 ela kain putih. Bahan-bahan ini digunakan untuk memulihkan pemain. Menurut Haji Musa lagi, seni persembahan dabus berubah mengikut selera masyarakat dan peredaran zaman. Hakikat ini berlaku pada permainan dabus di Selangor yang kini sudah bertukar menjadi seni persembahan untuk upacara-upacara tertentu. Jika dibandingkan dengan seni persembahan tradisional Melayu yang lain, dabus tidak begitu dikenali umum. Namun, kewujudannya di beberapa buah negeri di Malaysia jelas menunjukkan bahawa tradisi permainan dabus masih dapat dipertahankan.